Terima kasih. Apa aku nak cakap tadi? Okey, dalam sepanjang 11 tahun PAC kita wujud sejak tahun 2015 ini gitar paling susah saya nak baiki. Ini paling susah saya nak baiki. Nampak macam tak ada apa-apa kan? Yang mana dah follow live saya semalam, dia nampak lah, dia tahulah apa cerita. Azizan, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. So ini gitar Ibanez JS100 Joe Satriani Signature. So gitar ni ada masalah kritikal, iaitu dia punya bridge dah collapse. Maksudnya dia punya start tu dah tumbang ke depan. Pasal kayu dalam dia dah pecah. Kayu dalam dia dah pecah. So kayu ni nampak dia punya asal dia. Saya terpaksa baraikan ke semua kayu kat depan ni. Dia jadi macam ni. Ni gambar dia. Nampak tak? Ni pickup, ni bridge. Saya terpaksa baraikan gitar ni. Kena masuk kayu baru. So yang ini nampak ni. Sekejap. Mana? Nampak ni bridge kan? Saya terpaksa kopakkan dia. Masuk kayu baru. So ini dah lepas siap lah. Dah lepas siap. Dia dalam ni sebenarnya banyak skru ni. Ni skru semua banyak skru ni. Belakang ni pun banyak skru. Saya pasang dia punya stabilizer. Tremolo stabilizer, nampak kan? Stabilizer tu. Sebab nak balancekan, takut ada dia punya kayu dalam tu masih ada problem kan. Jadi stabilizer tu dia sikit sebanyak berbantulah untuk hold tuning stability.